Favorite movie. Okay, bagi saya fikir jap. Pause dulu. Hello, selamat datang ke Skate-Scape. Yeah. What you do for living? Nama saya Firdaus. Umur saya 30 lebih. What I do for a living is this. I handle inline skates, barangan kasut roda. Jadi kalau nampak kedai ni, of course kita jual kasut roda. Semuanya kita tak buat itu saja. Kita buat kelas, event, kita buat workshop, kita buat engagement lah dengan komuniti supaya orang boleh enter inline skate dengan lebih senang. Maksudnya nak enter di sport. Kadang-kadang orang takut, macam orang takut jatuh, orang takut tak boleh main kan. Dia tak sama dengan sekolah lain. Benda ni kita kena ajar, bagi lebih awareness pada orang tua senang sikit lah. Kita dah buat ni lebih 10 tahun. There's ups and downs. Dan kita ada satu lagi branch di Skate-Scape, Kota Damansara. So dari sini kita ada wheel biasa, wheel lampu, bus yang besar. Almost all wheel ni semua high rebound. High rebound tu maksudnya very good lah kalau orang nak pakai untuk jalan tar kan. Dia very good ni. Sini pula ni tempat kita frame. Ni frame kita. Frame ni adalah untuk yang pegang roda tu. So semua frame ni adalah boleh customize dengan kasut-kasut yang ada lah. Ni bukan saja macam orang tu nak beli ni, dia terpaksa ambil tu. Nanti dah pandai kan, dia nak tukar roda besar ke, nak tukar roda kecil ke, dia boleh upgrade. Ini selection helmet. Okay, Zeus ni adalah sangat special Malaysian punya brand. Kasut yang sangat quality. Sebab kita ni, kita tak nak buat untuk Malaysian yang macam si biasa, low quality, tak tahan lama kan, yang tak sedap. Kita nak buat the best. So that's why kita start project ni dengan kasut junior yang very high quality. Zeus ni, pakai introduction kita ada dapat sekali gear, dapat sekali helmet, sekali bag. Dan one more thing dapat sekali, free class. Dan parents beli, dia beli tapi dia ataupun dia tak nak beli sebab dia tak ada orang nak ajar. So semua kasut kita dekat sini bagi free class pada siapa yang beli kasut baru lah. So macam mana boleh dapat ilham untuk mula business skate ni? Good question. Long story. Kalau cakap ni tak habis hari kan. Mula dengan minat, kita start sikit-sikit lah, cari idea. Dan from there dapat support juga from community. Dia start dengan orang-orang yang cari barang-barang kan. Thank you so much kepada semua yang ada dengan Skate-Scape dari dulu sekarang, ataupun dia ada ups and downs juga. It's not really best semua kan. Semua kita yang buatkan dia jadi best. Kita kena buatkan benda tu jadi best lah kepada orang, kepada diri kita. I hope Zeus akan berkembang lagi sebab kita nak Malaysia punya brand yang bagus instead of getting yang paling luar. Saya baru baca dekat thread macam ni. Kalau korang dah jadikan hobi jadi business, maknanya hobi tu bukan hobi dah. Well, it makes sense. It's fair lah, betul lah juga. Tapi dia jadikan hobi jadi kerja. It's okay lah for me. It's fun. It's fun juga. Berapakah modal permulaan untuk membina bisnes ini? 4 digit je. Yelah, benda ni kan niche and it's not something yang macam you can put your money and then you can expect something. Dulu memang tak boleh expect sangat. What's your biggest challenge entrepreneur sebagai usahawan? Jadi benda ni keyakinan diri lah. Kita memang awal-awal tu, nak katakan kalau peniaga ni paling best apa? Paling best memang awal-awal lah. Awal macam wah semua macam cantik, semua macam syok lah. Memang motivation tinggi kan. Tapi dah makin lama dia rasa macam kena ni tak best, penat, dah start macam ada masalah ni kan. Lebih kepada your own character lah. Untuk apa kita buat ni kan. Of course lah, macam makan, kita ada kita punya aim kita ada kita punya mission kita lah. Bukan kata everyone kena berniaga ke apa, tapi the decision you take in your life, earlier life, you have to take the consequences. What's your favourite movie dan kenapa? Favorite movie. Okay, bagi saya fikir jap. Pause dulu. Favorite movie is Interstellar. Kenapa? Sebab of course dia lebih kepada fizik semua kan. Tapi beyond that, dia macam dia mainkan not giving up punya orang tu kan. Dia tak give up, dia cari jalan. Dia ada good chemistry between the parent dan ayah dia dengan anak dia kan. Macam mana dia punya plot twist semua tu lah. I like it lah. Very nice. Okay, itu saja. Terima kasih. Sama. Thank you.